Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Selina dan juga rakan-rakan dan penonton-penonton sekalian. Baiklah, pada dalam video ini saya akan berkongsi sedikit tentang rancangan pengajaran yang saya hasilkan untuk pentaksiran penterusan tugasan 1 iaitu persembahan bagi kursus pengajaran seni bahasa dan tata bahasa dalam bahasa Melayu, kod khusus BMMB 3243. Baiklah, saya Muhammad Ahmad Hazim bin Hasmizi, nombor angka giliran 2024 1924 40007. Baiklah, pada hari ini akan berkongsi tentang rancangan pengajaran harian ataupun aktiviti secara spesifiknya, iaitu satu aktiviti yang saya akan laksanakan dalam tugasan ini. Baiklah, mari kita lihat rancangan ataupun secara detailnya. Mari kita lihat langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menjayakanlah aktiviti gerabak kata hubung yang dilaksanakan tugasan ini. Baiklah, dalam tugasan ini saya hasilkan iaitu yang pertama sekali subjek iaitu bahasa Melayu, dan juga saya memilih tema kesihatan dan kebersihan. Topik iaitu kebersihan, tanggungjawab bersama, dan fokusnya adalah untuk tata bahasa dan juga untuk tahun 3. Baiklah, tahun 3 bahasa Melayu. Baiklah, untuk standard kandungan, untuk standard kandungan saya memilih iaitu 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula saya memilih 5.1.4, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata hubung. Baiklah, dalam aktiviti yang saya laksanakan ini terdapat satu objektif pembelajaran iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat menggabungkan dua ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk menggunakan sekurang-kurangnya satu kata hubung dengan betul. Dalam aktiviti yang saya laksanakan ini saya berfokuskan kepada penggunaan ataupun bagaimana murid mengaplikasikan kata hubung dalam membentuk satu ayat majmuk yang menggabungkan dua ayat tunggal bagi membentuk ayat majmuk tersebut. Baiklah, bahan-bahannya ataupun alatan yang saya gunakan adalah iaitu kad ayat berwarna kuning dan kad kata hubung berwarna biru, laptop dan juga projektor LCD. Baiklah, langkah-langkah aktiviti adalah langkah pertama iaitu murid dibahagikan kepada kumpulan kecil iaitu sebanyak 3 hingga 4 orang dalam satu kumpulan. Langkah kedua, guru menerangkan konsep kata hubung dan memberikan contoh. Langkah ketiga, setiap kumpulan menerima set kad ayat dan kad kata hubung iaitu yang diagihkan oleh guru lah. Jadi langkah seterusnya iaitu murid bekerjasama menggabungkan kad ayat dengan kad kata hubung untuk membentuk ayat majmuk yang bermakna dan gramatis. Baiklah, yang kelima, setiap kumpulan membentangkan ataupun membaca jawapan-jawapan yang telah dihasilkan hasil kerjasama mereka dalam menyusun kad kata hubung dan juga kad ayat bagi membentuk ayat majmuk yang diminta oleh guru. Baiklah, yang seterusnya iaitu langkah terakhir, guru membimbing perbincangan tentang ayat-ayat bina dan juga membentukkan kesalahan jika ada antara murid-murid melakukan kesilapan. Jadi guru akan memberikan malam balas secara terus, dan juga murid-murid juga boleh menilai jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan mereka, rakan-rakan sekelas mereka sendirilah. Jadi untuk aktiviti ini berkonsepkan iaitu kerja kumpulan, iaitu ahli kumpulan bekerjasama membina ayat, memastikan semua ahli menyumbang idea, dan juga terdapat penilaian rakan sebaik ataupun peer assessment dalam aktiviti ini, iaitu
setiap kumpulan menilai hasil kerja kumpulan lain berdasarkan kriteria seperti ketepatan penggunaan kata hubung, makna ayat yang dibina, tata bahasa dan juga kerjasama kumpulan. Di sini dalam aktiviti yang saya laksanakan ini, peer assessment melibatkan apabila murid setiap kumpulan membaca jawapan mereka dan jawapan tersebut dinilai oleh rakan mereka sendiri. Jadi di sini saya letakkan beberapa contoh ayat yang dihasilkan dalam aktiviti ini, dan juga pada akhir aktiviti ini murid dapatlah mengenal pasti dan menggunakan pelbagai jenis kata hubung dengan betul, membina ayat majmuk yang gramatis dan bermakna, menerangkan kepentingan menjaga kebersihan melalui ayat yang dibina, meningkatkan kemahiran bekerjasama dan berkomunikasi dalam kumpulan. Itu sahaja untuk pengenalan ataupun sedikit sebanyak tentang pelaksanaan aktiviti gerabak kata hubung ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan sesi demonstrasi ataupun pelaksanaan aktiviti gerabak kata hubung. Okey, murid-murid, kita tengok apa itu kata hubung. Jadi kita sama-sama recap balik ataupun kita ulang balik yang kita belajar tadi dekat langkah 1. Okey, aktiviti yang pertama tadi. Ini kita buka aktiviti kedua. Sebelum tu kita baca dulu kata hubung yang kita dah belajar dekat aktiviti satu tadi. Okey, kita baca sama-sama. Yang pertama, dan atau yang lalu bawa untuk hingga kerana jangkau. Okey, jadi cikgu ada satu aktiviti, iaitu aktiviti gerabak kata hubung. Gerabak apa? Gerabak cikgu. Okey, lepas ni kamu tengok gambar apa? Kereta api. Dekat dalam nanti cikgu akan bagi satu kumpulan, satu sampul. Dalam sampul tu akan ada kad ayat ataupun yang berwarna kuning kad ayat, dan yang berwarna biru kad kata hubung ataupun kata hubung yang kau dapat di depan tadi ya. Jadi tugas kamu hanya untuk meletakkan ayat itu, kad ayat dan kad kata hubung menjadi satu kata ayat baru. Boleh. Untuk membentuk ayat baru kan? Boleh. Kadang kita akan ambilkan dulu. Okey, kita satu. Satu sangkut. Satu kumpulan satu kita tak. Okey. Okey. Dan ini bertiga. Okey. Okey, boleh buka sampul. Dan kamu hanya perlu cabut tip di belakang saja. Dan tampal pada gerabak ni. Gerabak A dan juga gerabak B untuk kad warna kuning. Gerabak kata hubung adalah kad warna biru. Okey. Okey, dalam masa 5 minit selesaikan dalam kumpulan ini. Kita sama. Jangan budi buat Cina boleh tak? Cina Kelantan ni, Cina Kelantan. Okey, boleh tak cikgu? Dengan satu? Dua-dua? Siap. Okey, dengan tiga? Dah. Okey, baiklah. Baiklah, bagi makan dulu pada semua. Baiklah, cikgu minta kumpulan satu untuk membaca jawapan yang mereka telah hasil. Okey? Okey, dia betul. Okey, ayat yang nampak kita mestilah sentiasa mencuci tangan dan memakai penutup muka untuk menghilangkan jangkitan kuman. Okey, betul. Tangan. Okey, kita duduk. Okey, kita duduk pula. Saya cuba duduk kat kamu sini. Okey, betul. Kita perlu menjaga kebersihan kawasan persekitaran untuk membasmi tempat pembiakan nyawa Aedes. Okey, betul ke salah tu? Salah. Okey, faham boleh sekali, faham sekali lagi kan tu? Kita perlu menjaga kebersihan kawasan persekitaran untuk membasmi tempat pembiakan nyawa Aedes. Betul. Okey, betul. Okey, kita baca yang ni. Okey, dulu. Okey.
akan merosot kalau kita tidak mengamalkan gaya hidup sehat dalam kehidupan seharian. Okey, betul tak salah semua? Salah. Kita dah lihat ketiga-tiga kumpulan sangat bagus. Jadi semua kumpulan mendapat markah penuh. Okey? Terima kasih. Okey. Kita akan bergerak ke aktiviti yang seterusnya.